What's going on my friends? Welcome back to the channel. So guys, untuk episod kali ni aku a bit excited sebab untuk konten kali ni aku dapat share dengan korang ilmu aku sebagai pernah kerja di bengkel dan aku nak bawa ke YouTube channel aku, which is aku nak start project rebuild untuk Volkswagen EOS aku. Long story short, Volkswagen EOS aku pernah overhaul pada tahun 2024. Kemudian a few months after that aku pakai, timing chain aku lari guys. So terpaksa buka head semula. Bila dah buka head semula, bila kita dah pasang balik, kita tak akan jalan fully coolant. Kita akan pakai air biasa sahaja dahulu. Jadi aku cuma letak air mineral sahaja. So now sampailah masanya untuk aku masukkan coolant. Kemudian aku nak check juga untuk bahagian performance, which is adakah perbezaan turbo kita pakai air biasa ataupun kita lebih better pakai coolant. Definitely pakai coolant lebih better sebab coolant ada sifat berminyak. Sebab itulah dia berbeza dengan air biasa. So untuk sekarang ni aku dah beli untuk Volkswagen EOS aku, which is the original one, Volkswagen G12 Evo. Nama dia G12 Evo. So Volkswagen ada dua jenis coolant, which is G12 dan G13. Perbezaan G12 dan G13 adalah G12 untuk sampai EA888, which is engine aku. Kemudian untuk G13 digunakan untuk enjin-enjin yang baru sebab dia dah masukkan teknologi yang baru. Untuk EA888 Gen 2, which is datang dekat 7 GTI kalau tak silap akulah. Untuk episod kali ni aku nak tambah coolant, aku nak monitor engine temperature dan juga coolant level. Kemudian aku nak biar running sampai kipas jalan. Kita monitor semula coolant level, dah start drive. Kemudian nanti kita akan check semula ada apa-apa masalah leaking atau sebagainya. Jadi guys, stay tune. Sebelum itu pastikan korang subscribe, like, komen dan share untuk konten-konten yang akan datang. Nampak ah, nak kena, ini pun adalah salah satu projek yang akan datang yang aku nak buat video nanti. Aku nak polish kereta ni sebab dah banyak sangat watermark. Nampak. So jom guys. Alright, so sekarang ni kereta ni cold start. Aku tak drive kereta ni dah 2 hari. So memang kurang lah guys. Nampak rendah je, memang low level. So ngam lah ni, kita pun nak tambah coolant. Tu macam lah. Merah kali ni. Yang ni aku rasa dah siap bancuh guys. So kita just tuang sahaja. Tengok level dekat mana. Lagi sikit. So aku isi anggaran dalam 500 ml. Botol ni total 1 liter. So aku just tambah 500 ml. Nanti kita tambah lagi. Ada certain car yang ada bleeding point, tapi untuk Volkswagen ni tak ada bleeding point. So untuk kita nak check air dia, memang kita kena jalan pusing-pusing, lepas tu berhenti, enjin sejuk, kita check balik. Macam tu lah cara nak check coolant level untuk Volkswagen, setahu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Terminum sudah air ni.
Okay, nice. Kipas dah jalan sekarang. So, kita dah boleh gerak. Coolant pun tune. Ayo guys. ada pun dia menyala. So aku rasa lah benda ni mesti dia punya sensor problem. Kalau coolant level okey, mestilah dia baca okey. Okay guys, aku dah selamat sampai rumah. So far everything clear. Hose semua tak ada yang tertanggal ke apa ke. Cuma reservoir coolant ni aku tak boleh nak buka lagi sebab enjin still panas. Nanti dia merecik naik atas guys. So untuk sekarang ni aku biarkan dia sejuk dulu. Besok kita akan check. So far tadi aku check minyak hitam. Minyak hitam still okay. Aku risau juga takut air tendang ke apa kan. Tapi so far alhamdulillah still okay. Thank you so much guys sebab tonton video ni. Pastikan korang subscribe, like, komen dan share untuk konten-konten yang akan datang. Peace out. I'll see you guys in the next episode.